So masuk dia mula-mula kita akan nampak bilik katil. Okay, ada cermin. Ada tingkap. Okay, so kita tengok apa lagi ada. Pintu dulu, angin sangat kuat. Wow! Lepas tu kat sini ada peti. Okay, ada kabinet semua. Ada pinggang. Ada microwave. Boleh masak. Oi, kat sini kita buat family day, sedap lah. So, ni adalah toilet. Wah, cermin dia besar. Okay, toilet. Ada table top untuk kita makan juga. So, ini ada sofa. TV. TV ni boleh guna YouTube lagi. Ini bilik utama. Okay. Ini bilik utama, ada almari. Ada aircon. Wow. Ini adalah yang kita nak. Yang paling mahal sekali adalah pemandangan. Regency Tanjung Tuan. Okay. Oh, sunset. Dia ada cermin. Dan kat dalam bilik utama ni memang ada toilet sendirilah. Toilet. Okay. Okay, sampai itu ini adalah ya tu boleh tu. Okay, ni kat luar. Kita boleh tengok sunset depan mata, guys. Sunset. Tengok pemandangan yang sangat indah. Yang satu malam berapa? Cakaplah saya tanya ni. Satu malam berapa kata? Ayo. Kalau yang sana tu lagi besar si bilik kita. Kolam sana lagi besar. Where is Kakak? Okay, 1, 2, 3. Stop. Cepat, come first. 1. Cepat Kakak. Cepat adik. Baby. Where is Kakak? Da 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 da. Mata dia bekak tu. Kena ketik ke apa? Kakak ni makan bayi dulu ni. Lain sekali kan? Kita makan dah? Tak? Sampai dah? Tak jadi? Makan sampai tak sengaja gol tu. Sebagai selai. Bang, pergilah duduk atas batu tu mengair. Pakai wifi. Tempat dia ni memang beratur ke kalau hari minggu. Oh, kita dulu pergi hari biasa, patutlah. Which you not going? Wow. Your destination is on the right. Habis dah kerja dia. Tu balik. Siapa? Bungkus tak beratur. Cepat, macam mana joget?
makan apa kak? Aiskrim. Aiskrim. Kita tak boleh nak makan kat kedai sebabnya queue panjang. Kita dah sampai dekat The Pine. Ada orang kan toilet ni? Isha. Lampu tak buka lagi ni. Ada. Ni lampu emergency tu. Ya. Ada peti ais kecil. Dah buka ke peti ais ni? Pelak dia tak buka lagi. Beli yang ada beli. Kan? Tak ada datang madah sangat. Okay, ni toilet. Kita ada tempat makan. Tila extra. Dia kata Ni ada ni. Lepas tu apa lagi? ni tempat tidur. Ada katil besar. Ada katil lagi. Ma, tak ada duit, ma. Lepas tu pemandangan dia adalah Sungai Melaka. Kat depan tu Kapung Mountain. Tengok tu ada ferry. Kapung Mountain. Melaka, Tamisari. Memang best. Lepas tu Tak boleh buka lah. ada ni. Cantiknya almari dia. Sama dengan yang lama punya. Ni semacam ada extra. Bantal semua. Ni sesuai untuk datang 5 ke 6 orang. Sekarang kita berada di The Pines Hotel Melaka. Lepas tu macam ni lah. Ni kat tepi ni adalah Melaka punya sungai, Kapung Mountain, dekat kat situ. Okay, Kapung Mountain berada di depan kita sahaja. Tempat river cruise tu. Tapi sekarang river cruise-nya mahal sangat. Nak naik RM35. Dulu RM10 je. Ada orang naik river cruise. Sekarang kita dah sampai ke destinasi kedua kita, iaitu Melaka. Sekarang kita berada di The Pines Hotel. Tengok. Dan di depan saya river cruise. River cruise Melaka. Tengok dia sedang berkejarang memecut sampai keluarkan ombak-ombak kecil. Sekarang ni mahal sikit lah dia punya harga, dalam RM35 satu kepala. Kalau dulu RM10 je. Itu adalah Sungai Melaka, Tamisari. Ada kapal sedang berlabuh. Okay, jadi bilik dia sangat besar. Boleh bawa dalam 5 ke 6 pack. Boleh masuk kat sini. Ada katil, 2 katil besar. Ada apa ni orang panggil ni? Futon. Kerusi. Ini budak ni ponte sekolah esok. Lepas tu dibagi lagi 2 tilam extra. 2 kot. Ada lagi apa? Tempat air. Panas sejuk ataupun suam. Microwave. Ada peti lagi. Memang best. Kat sini memang best. Okey, lompat. 1, 2, 3. Apa? Ya. Where is kakak? Kakak. Ini adalah bilik kita. Dia mai dah. Hujan macam mana kita nak mandi kolam. Semalam je cuacanya cantik. Hari ni hujan.
Kejar Rahmat. Duduk situ lah. Coba akan bawa. Tengok. Kakak. Kakak sini. Kakak tengok kat sini. Kakak tengok. Orang ambil gambar. Pergi. Oh, tujuh lah. Nah. Mana kita boleh selit ni? Mana boleh selit? Penuh lah. Itu tak muat. Okey, macam ulat weh. Penuh parking. Ya ke benar kakak? Kakak hijau. Ni ingat Melaka nak makan nasi kandar. Dia ingat Melaka ada nasi kandar sangat. Kisah kita akan pakai yang ni. Saya bawa ni, pelet ni. Atas meja kecil tu. Atas meja kat sana tu, kat Ian duduk tu. So, kita ambil ni. Meja kecil je nenek makan nasi tadi. Suara dengan baju apa tak dia? Ada tak bangun waktu ambil baju? Ah, tak ada. Hah? Tak ada. Beg dah pergi ke? Hmm? Baju je. Baju? Macam. Ni dia punya. Apa tu? Baju macam tak sampai lagi tak ni muka dia terkencing tu. Mak Angah tak ingat ambil. Tak pakai seluar dulu. Dia suruh Pak Angah keluar. Bayar jamu weh, nak bayar duit bar. Suaya yang mana suajing tu ke kak? Ni. Hmm? Tak buat Ian tu. Ini harap tu baju tak ambil lagi saat ni tu. Shopping ke? Suara warna oren kan? Yang ada kat situ. Ah. Suara bunga-bunga tu. Ha. Baju tu abang tak ambil lagi saat ni tu. Tak ingat kan? Bajunya di mana? Kakak kan ada kena gambar kan? Dua gambar. Ni 4G kan? 4 gambar. Kakak dah 4 gambar ke? Oh, Kakak baru je kat jajah 3. baru. Yelah tahun depan jajah 3. Okay, so kita akan blusher. Ni kita bawa blusher, kita RM2 je kita pakai. Blusher. Sikit je. Sikit-sikit pun kena merah. Okay. Dia dua sikit. Okay tak? Okay. So kita pakai. Okay, so kita pakai mascara 1 Minute Miracle. Tapi mata. Pause. Okay. Gambar. Penutup mana? Okay, kita dah pakai mascara. Lepas tu kita pakai lipstick.
Pink Flash. Okay. Tengok. Kita ombre. Ombrekan dengan yang si Peachy punya lip tint. Okay. So, dah siap. Boleh dah untuk make up untuk balik KL. Macam ni kan. Okay, sekarang kita dah nak balik ke KL. So, jumpa lagi Melaka. Tunggu. Okay, sekarang kita dah nak balik ke Kuala Lumpur, Sungai Buloh. So, kita jumpa lagi tahun depan Melaka. Panjang umur, murah rezeki, kita datang lagi. Happy New Year. Sekarang kita dah nak balik ke rumah. Kakak, Mel, sini kakak. Masuk dalam video. Kita punya holiday 3 hari 2 malam sudah tamat di Melaka. 1 hari di Port Dickson, 1 hari di Melaka. So kita dah nak balik ke rumah kita. Jaga. La 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 la. Sekarang kita dah nak balik ke Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Rumah kita bukan Kuala Lumpur. No. Dah. Ambil apa, Mami? Jatuh. Sama-sama naik tengok baby merah pakai gigi makan sirih. Ha. Aku suruh makan sikit dia makan banyak. Cantik kan? Tudung tak makan dah, lupa dah tudung. Tengok gaji anakmu gemah tau. Ha. 5,000 gaji dia kata kerja sini.